Yang ke-8 saya shoot Polisi Vo. Saya nak mengajak anda semua berada dekat set saya nak tengok kesusahan kita. Orang kata the making atau di sebalik tabir. Kita nak menjayakan sebuah filem. Kalau keluar, bayar, tengok. Tak sedap. Memanglah tak sedap. Kalau cerita tu tak sedap, saya pun tak salahkan penonton. Saya pun salahkan juga dekat director ke scriptwriter ke semua benda kan. Tetapi saya nak penonton juga appreciate kan. Nak kata tak sedap tu fikir 2 kali dulu. Macam cerita ni tak okey sangat, tapi macam kita tahulah kan kesusahan dia orang. Tak apalah, kita lupakan. Macam ni kita tengok Dangal. Sebab cerita Dangal tu sedap. Saya pun peminat Amir Khan. Dia orang shoot 9 bulan. Jadi saya nak tunjuk juga yang kesusahan orang shooting. Memang tengok je, oh best lah kan. Tapi kadang-kadang bersalah juga saya sebagai anak seni kan. Kalau kita buat kelakar, dia gelak kan. Kalau kita buat tak kelakar, kita buat kelakar tapi tak kelakar, tak menjadi macam bodoh lah lawak dia, tak kelakar lawak dia kan. Lepas tu bila kita buat kelakar, dia pun gelak bodoh lah. Bodoh. Jadi saya nak buat apa?